puas. Hari ni Mak Duha jemput aku niaga shawarma di event dia, Mega Gathering Geng FZ se-Malaysia, yang berlangsung di Bukit Ayak. Boleh. Asalnya mereka semua ni akan camping di Rimba Ilham Campground, komplek basikal Lasok. Tapi terpaksa ubah ke chalet bersebelahan komplek basikal tu kerana hujan tak berhenti-berhenti. Habis jadi kelebuk tempat tu. Aku bergerak awal lah pagi ni. Daging aku dah bakar siang-siang di rumah, cuma aku tambah menu Maggi daging bakar hari ni. Niaga tak sampai 2 jam, hujan mula turun lebat balik. Pindah tempat pula. Nasib baik aku ada kru Wan Tebuk dengan Mamu Faiz tolong usung barang. Apa pun alhamdulillah shawarma semua habis, Maggi ada sikit lagi. Pukul 7 malam aku pun pulang dengan senyuman. Event ni kiranya berjaya lah, walaupun boleh dilanda hujan lebat dalam minggu ni. Tahniah Mak Duha. Anak jantan dari Nusa Utara, kerap buruk kini jadi jentera. Anak jantan